House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table come from ebony. Cut that iron into skinny pieces. Then she clean up with her face when I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. I switch on my cup, I kill any pain. Look what you done. I'm in love with the star boy. Look what you done. I'm in love with the star boy. Let a nigga rap it, let you know the. Seperti biasa tu, kita tu tinggal ni untuk pelintir pegawai projek, deposit dah masuk ada. Duit ni bukan kita nak bantu diri sendiri, tapi kita bantu urus kestabilan negara. Hai, berapa ramai lagi ni dah orang nak tipu. Dengan rumah tak siapnya, ramai yang hilang kerja, anak-anak tak sekolah. Ni semua sebab Datuk Ahmad tu tau. Dia ni asyik nak pentingkan perut dia kenyang je kan. Aku tengah finalize bukti CCTV, panggilan telefon, bank transfer semua dah ada. Kita hampir sampai je, fokus sikit. Okey, chill lah kalau macam tu. Sebab aku ni kan dah penat dah tengok muka dia yang senyum-senyum dekat depan TV tu. Tapi hakikatnya belakang kita banyak makan duit rakyat. Aku faham, tapi kalau kau hilang kawalan sekarang, sia-sia semua bukti ni. Tak apa, kali ni aku akan jamin dia tak akan terlepas. Aku sumpah dah, walau kena buang kerja sekalipun, kena ugut ke, aku tetap nak siarkan bukti ni biar semua rakyat tahu macam mana jahatnya Datuk Ahmad ni. Video, dokumen, semuanya backup dalam 5 tempat. Kalau aku kena hack, aku serah semua ni pada SPRM. Tapi malam ni, kita nyalakan api tu dulu. Tak, dia ingat ni siapa? Nak bongkar kisah aku? Jadi wartawan pun baru setahun jagung. Asrul, kau tolong carikan latar belakang dia, nama dia, family dia, kawan-kawan dia, skandal dia. Kalau ada boyfriend pun, kau sebat dia. Lagi satu, kau tolong carikan gambar yang boleh jatuhkan reputasi dia. Kalau tak ada, kita buat. Media tu akan ikut cakap aku. Itu bukan takut undang-undang pun, lebih kepada malu je. Dah, kau cari dia sampai dapat. Aku tahu semua dah settle Datuk, dah lama saya ikut dah Datuk. Saya tahu banyak benda tak patut saya tahu. Nah, malam ni saya tak ada mood dah. Letak file, lepas tu keluar. Ini bukan sebab file, saya datang sini sebab dengar semuanya. Dengar apa? Tentang wartawan tu, Datuk ingat saya tak tahu. Nah, awak tak faham permainan ni. Politik ni bukan tempat mainan suci. Semua orang buat benda sama. Cuma saya pandai sorok je. Saya setia Datuk, tapi saya tak buta. Saya bukan pengkhianat, tapi saya tak sanggup tengok benda ni terus berlaku. Datang sini untuk main-main, lebih baik awak pergi. Datuk Ahmad lah, dah banyak garis dia langgar. Dah lah ugut wartawan, suruh file kontrak lagi. Duit bertukar tangan macam beli gula-gula. Bukti mana? Cakap tanpa bukti tak boleh tahan sesiapa tau. Bukti ni, dalam ni ada file projek, rakaman perbualan dan semua senarai transaksi yang tak pernah masuk laporan rasmi. Semua saya salin senyap-senyap. Tapi awak sedar kan kalau semua ni bocor, awak akan hilang kerja. Bukan hilang kerja je, tapi hilang nyawa sekali. Saya tahu. Tapi lebih baik saya hilang kerja daripada hilang maruah. Papa panggil lagi ke orang tengok Papa sekarang? Depan rakyat kemain baik. Di belakang, busuk macam rasuah. Kau ni kenapa datang-datang tinggi suara kat aku? Kau lupa ke aku siapa? Papa ingat saya tak tahu. Wang haram, kontrak tipu, ugutan. Kau tak faham dunia politik ni, Mat. Semua orang buat benda sama. Cuma aku buat kerja clean. Clean? Kalau clean, kenapa kita hidup dalam ketakutan? Kenapa Papa takut wartawan? Papa takut SPRM? Papa takut dengan bayi-bayi Papa sendiri? Aku buat semua ni, semua untuk kau dan family kita semua. Dulu Papa seorang yang mulia, tapi sekarang Papa seorang yang hina. Jaga mulut kau, Mat. Datuk, jangan macam tu Datuk. Anak Datuk ni.
Papa sanggup tanpa anak sendiri. Saya ni anak Papa tau. Bukan boneka Papa. Papa kena betulkan semua ni. Walaupun Papa kena jatuh. Kau sanggup hianati darah daging sendiri? Bila Papa jual integriti kita demi kuasa, siapa yang akan anak siapa? Mat, awak okey ke? Doktor, saya rasa saya ni anak orang jahat tak? Awak kan orang jahat. Awak cuma anak orang yang berdosa. Bukan boleh dibasuh dengan duit. Tapi saya pernah jumpa file-file pelik ayah saya. Masa tu saya fikir dia tengah buat bisnes air mineral. Kalau air tu warna kuning dan bukan bau minyak, tu bukan air mineral. Tu air mineral suaf. Kalau saya dedahkan semua perbuatan dia, saya tetap anak dia. Nanti saya jadi anak derhaka. Anak derhaka pada kebatilan lebih mulia daripada anak soleh pada kejahatan. Ingat, dalam Islam pun, kebenaran tu tak nombor satu. Kalau saya tak jadi engineer, saya nak jadi aktivis macam doktor. Tapi takut kena ban dari kampus. Alah, saya pernah kena ban WhatsApp tu sebab usahakan kehidupan pakcik saya. Power lah doktor. Ingat Mat, nak jadi baik dalam dunia ni bukan senang. Kalau awak tak buat apa-apa, awak sebahagian daripada mereka. Datuk, kita dah lambat ni Datuk. SPM dah ada semua bukti. Dah kasih ban, surat. Mereka akan datang sekejap lagi. Kau pening Asrul, macam budak baru masuk game. Tenang, kita kan nak bayar semua budak-budak kita. Biar diorang tutup mulut. Orang boleh dibeli Datuk. Tapi sistem dia tak lupa Datuk. Kau tahu tak Asrul, kenapa aku pilih kau dulu? Sebab kau sanggup kotorkan tangan kau untuk aku. Aku buat semua ni untuk Datuk tau. Aku hilang keluarga. Aku dikutuk orang kampung. Datuk apa? Datuk tidur lena je. Kau yang pilih jalan ni Asrul. Jangan nak salahkan aku. Kalau jalan ni pun bawa kau ke neraka. Cukup Datuk. Semua orang hidup dalam ketakutan sebab mulut Datuk. Tapi hari ini kami takkan bisu lagi. Datuk Amar, Asrul, atas nama undang-undang anda ditahan kerana menerima rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Kau bagi tahu dia orang Asrul. Sanggup kau khianat aku? Bukan aku khianat Datuk. Aku dah tak mau jadi binatang dalam kandang kemas Datuk. Bagus. Tapi ingat Asrul, bila aku jatuh, kau pun jatuh juga. Kita ni kongsi neraka yang sama. Dah ada bincang dekat mahkamah je. Habis kalau saya tangkap dia orang.